Okey, baik. Sekarang kita dah berada di Pulau Maldives, iaitu di mana kawasan tengah-tengah lautan yang ada. Okey. Orang ramai berkumpul. Pengunjung. So, jadi ni checkpoint yang ketujuh, yang terakhir. Maaflah tak dapat nak ambil video banyak. Jadi jom kita bergambar. Hai. Mereka berseronok. So kita pergi sana. Ya Allah, budak ni ombak kuat lah. Ni bawa hood ni nak mandi sangat ni. Best ke? Mandilah. Nak berendam. Berenang dalam sikit, dalam lagi. Best tak? Best tak? Tu je hood. Okey, tulis. Oh, dia nampak Naufal. Berenanglah. Tengok, tunjuk batu. Okey. Okay, kita lepak tepi pantai sebelum kita tengok ke checkpoint seterusnya. So sekarang kita berada ke checkpoint yang ke-3 ke ke-4 dah. Ni kita orang makan tengah hari dari pukul 11. Berapa tadi kita orang kat sini? 11.45 ke berapa tau. Kita orang makan nasi ayam. Sedap doa. Keropok dia sedap, tak boleh nak tunjuk sebab tadi kelaparan sangat. So semua dah habis. Okay, so kita tengok betapa ramai gila. Orang kata tak pernah ramai macam ni. Ramai gila, penuh bot. Ini okay, ni bot. Ramai gila orang. Kau nak mandi tepi-tepi pasir ni pun celah bot ni. Okay, ni sepanjang ni kedai makan. Kita makan kat sini. Kita makan kat depan ni. Disediakan makanan, nak beli pun boleh. Okay, itu saja.